So hello semua, selamat tengah hari. So hari ni hari Jumaat. Kita nak pergi sembahyang Jumaat pukul 12.30 dekat dia punya Muslim Islamic Center. Dalam 15 ke 20 minit berjalan daripada rumah. So dia ada dua waktu, 12.30 dengan pukul 1.30 lah. So kita kejar untuk pukul 1.30 punya 12.30. So kan pimpin tangan abang. Come. So kita akan jalan kaki sampai ke tempatnya. Okay, let's go. Studio, tempat kita explore, penuh tawa kasih bertahu tepat. She's Studio, buka pintu cerita, jalan bersama dunia penuh warna. Jalan bersama dunia penuh warna. Right, to stay on West Washington Avenue. Kita akan lalu sini untuk pergi ke sana. Ke jalan straight ke depan. Okey. Jalan ke depan. Sekejap, saya buka map. Bangunan The Creative Company ni, West Washington Building, katanya bangunan lama. Dia restore balik. So pergi mana bang? Semayang Ya. Adik, semayang? Berangkat semayang belum? Ya. Okay, good. Jalan selama 17 minit insya-Allah. Ada? Kereta api lama, tengok. Old train. The kids is running on the rail track. It's very dangerous. So, ni mengambil sunnah, mengambil berkat. Semayang, pergi masjid jalan kaki. Ambil berkat, satu langkah, satu pahala. Yes, kalau nak pergi semayang masjid, apa nama tu? Jalan kaki, satu langkah, satu pahala. So banyak pahala hari ni. So pagi hari ni sepatutnya temperature dia sekarang dalam 12, tapi matahari dia tengah hari kan. So matahari dia panas lah. So kita kena jalan ke arah sana. Yang rumah lawa yang colour-colour tu. Masa kita naik kereta, lawa rumah dia. Lain blok, lain colour. Cantik. Cantik kawasan dia bang. Tengok rumah. Colour-colour dia, design dia lawa kan. Ni pun lawa, nampak rumput dia. Tempat rumput dia. I like their grass, you know. It's like nice. Yeah, the lawn is very nice. So kita kena jalan terus lagi through Park Street, and lagi 500 meter masuk ke Coin Street, something like that. Straight kanan. Hold hands, cepat. Cepat. Hold hands. 7 6 7 6 Cepat. Jalan. Cepat bang. Of course we cannot eat it. Right. Tesla. McDonald's. Mackey's. McKinsey's. Lagi sikit nak sampai. Lagi 20 meter sampai dah. Ni belok kanan depan ni. Okay, come. Mountain Dew. Dah sampai. Dah, hold adik hand, berjalan depan. Depan. Depan, belok kiri. Cepat, nak semayang dah. Ni, kiri. Come, ni cepat ni. Hold hands ah. Oh, do you want to Kanan. in our car? Ya. Mana centernya? Where is it? Is it this one? Ni. Come, let's go. Go inside. Yep. This is the masjid. Go inside. Masjid. Go. Bismillah. Assalamualaikum.
Many. Tak payah. Dia ada dua waktu, 12.30, 1.30. Zoom. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين. I ask people, those graduates, inshallah, don't forget this place that you have been here for a while, you enjoyed your stay here. We are inshallah, we are engaging in trying to rebuild this place. So kita dah habis semayang, pegang tangan adik. So ni kita nak balik ke rumah. Let's go. So how was it, the Friday prayer, guys? So do you understand the khutbah? The khutbah is about what? What's it called? About Islam? Yeah? About Islam. Islam, yang buat about what? About, what's it called? Huh? What did he tell you about? About how we have to trust in Allah. Yes. And always, whatever it is, pray to Allah. Pray to Allah. And show us to the right path, right? Okay. So, Alhamdulillah, first Friday prayer dekat Madison. So, looking forward for more Friday prayer in Madison, insyaAllah. So, now kita nak balik, jalan kaki balik lah, kan? Yep. Ke kita golek-golek sampai rumah. So, let's go. Imam tadi adalah bukan ex-student, student kat UW. So dia dah habis belajar. So today dia kata tadi what? After 4 years, today is his last khutbah in Madison. 3 years. After 3 years. So lepas ni minggu depan mungkin imam lain kot. Alright. Come, let's go. Jalan bang. Thank you. Turn left. Kita tengok McDonald's ada apa. Mackey's. Abang nak pergi Mackey. Under $3 each, Mac value. Go. So, see. Tarik. Memang ni. Check first. Fries they did not mix lah. Should be okay. Okay, what do they have? The normal McDonald's meal. Sides. Oh, kita tengok Mac value. So they have Mac chicken tak boleh makan, Mac double tak boleh makan. Mahal yang fries dia pun ambil masak kat rumah bang. Kan? Yeah. Wait, we'll see. Tengok ada fish. Fish boleh. Oh, fish. $3. Oh, yeah, fish they need to, what's it called? Ni tak ada. Yang mix ni tak ada. Tak ada fish. Under 3. Just rice, coke and everything. Happy Meals. Nah, satu je sampai $40. Kita ikut jalan lain untuk balik. Jalan yang tak melalui jalan besar. It's almost the same. Not slower, but almost the same. Faster, I think. Yeah. Faster lah. Sorry. Lupa nak cerita. McDonald's dia tadi seperti biasa tidak halal dan harga dia mencanak-canak.
1 mil fillet of fish sampai RM40, RM50. Budak-budak ni nak makan fries je dia ni ha. Fries sampai RM12 bayar lah kan. Main masak kat rumah. Okay. Jom. Panas. 17 degree sekarang. So kita dah lah pakai sweater. Buka sweater. Panas. Abang pandai cakap tak nak pakai. Jalan depan nanti belok kiri. Sama je. Class of 2026 UW grads. Alright, so kita dah kat rumah tadi. Dah macam cakap lah, kita dah balik semayang tadi. So budak-budak tengah makan. Makan apa? Maggi goreng, tak nak sayur, tak nak pedas. Maggi kuah, tak nak sayur, tak nak pedas. Okay, see? Nothing? Wow. Sambil belajar. Belajar apa bang? Matematik. Adik? Ya, buat matematik. Okay. Kita ada cabaran nak kena masak asam. Orang rumah nak makan asam pedas. Tapi problem dia adalah kita kena buat asam pedas. Kita tak ada cili kering. So apa yang kita buat adalah kita pakai serbuk cili. Barang memang banyak tak cukup lah. So ni dia. So ni sambal kita. Okay. Kita dah, untuk asam pedas as usual lah, kita kena garingkan dia. So memang garing sampai dia pecah minyak. Minyak tak cukup, kita tambah minyak. Okay. Bau serbuk cili tu ada lah. Okay. Right. Okay, right. So, sambal dah garing, kita masukkan air asam. Okay, kita masukkan air asam. Sampai dia mendidih, kita masukkan ayam. Okay, dah bang. Tengok dari kejadian warna dia. Jadi, ini asam pedas ni. Jadi, rasa kita tak tahu lagi. Kita rasa sekejap lagi lah. Okay, kita rasa sekejap lah. Sedap. Pas. Asam pedas pas.